Sekarang ni kita berada dekat port GTR, baby GTR T-Spec warna putih tahun baru yang ini Nismo semua ni. Okey, ada dua yang nak jual. So hari ni Atap buat video nak jual dua GTR. Yang pertama tahun 2009, 2014 registration dia. Yang ini fully convert Nismo. Korang boleh tengok. Oh, Nismo, bumper depan belakang Nismo, hood carbon. Alright, bahagian dalam pun dah memang Nismo. Dia convert terus. Boleh tengok sendiri. Okey, Atap tak bagi tahu apa yang Nismo tu. Siapa yang kenal barang je yang akan tahu. Okey, yang ini confirm dah nampak Nismo kan. Siapa yang kenal barang je yang tahu. So korang boleh komen dekat bawah. Apa yang Nismo, apa yang dah tukar Nismo. Tapi ini fully convert Nismo Alright. So ni tahun 2009, 2014. Open price 435. Had ni tak boleh nak loan. Yang had ni kena beli cash. So siapa yang player yang memang betul-betul keras punya, memang berduit saja boleh beli. Ya, abang. Kalau abang yang memang berduit tu, beli kereta ni. Anda kata nak loan yang ini tahun 2017, 2022 registration dia. Yang ini kereta ni dia punya Nismo tahun baru punya Nismo lah. Boleh tengok cantik-cantik. Ya. Kita kat Kajang tau sekarang ni. Kajang, korang tak tahu Kajang ada port. Ada port GTR. Bersepah GTR dekat dalam kedai ni. Korang boleh tengok. Allah. Apa yang Nismo kat dalam ni macam sama juga. Bau pun syok. Sama juga. Okey, yang ini open price 620,000 boleh loan. Siapa yang player nak dapat yang kereta ni boleh contact Atap. Straight go dekat profile Atap, ada link, klik link kat profile.